Inkues Zara Khairina. Saksi menangis kenang kepahitan, kisah bakut, diary hijau dan budaya senior junior. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton laporan khas Inkues Zara Khairina Mahathir, laporan penuh hari Selasa, 21 Oktober 2025, terus dari Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu. Hari ini, prosiding inkues yang dikenalikan oleh Hakim Coroner Amir Shah Amir Hassan menyaksikan dua saksi kanak-kanak tampil memberi keterangan secara in-camera. Saksi-saksi ini, masing-masing saksi ke-25 dan ke-26, membawa kisah yang menyayat hati dan penuh makna tentang apa yang pernah mereka alami dan siapa sebenarnya Zara Khairina di mata rakan-rakannya. Segmen 1. Saksi ke-25. Kisah seorang junior dan luka lama. Saksi ke-25 yang juga kanak-kanak ke-16 tampil dengan penuh emosi apabila mengimbas kembali pengalaman pahitnya sebagai pelajar junior. Saksi menyatakan bahawa dia tidak percaya terhadap tuduhan mencuri yang dikenakan ke atas pelajar tingkatan 1 itu. Zara Khairina, seorang yang suka menolong orang dan tidak percaya terhadap tuduhan yang dilemparkan terhadap pelajar itu. Menurut Peguam Rizwandin Borhan, saksi berkenaan turut berkongsi bahawa Zara adalah pelajar yang memberi inspirasi kepada rakan-rakan lain. Saksi juga mengatakan Zara pernah memberikan semangat kepadanya untuk belajar. Saksi pernah mendengar orang berkata, Zara mahu menjadi badar serta rapat dengan seorang pelajar senior. Namun katanya, hubungan itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Saksi menganggap Zara hanya menjadikan pelajar senior itu sebagai idola, jelas Rizwandin. Dalam keterangannya, saksi turut membuka kisah tentang budaya senior junior yang menekan. Saksi menyatakan bahawa semasa menjadi pelajar junior, dia juga pernah disuruh oleh pelajar senior membawa baju dari bilik setrika pakaian ke bilik mereka dan ia berlaku beberapa kali. Saksi tahu tentang kewujudan MA, mesyuarat aras, di asrama dan dia pernah mengalaminya apabila dipanggil oleh pelajar senior secara beramai-ramai. Akibatnya, saksi berkata dia masih terkesan hingga hari ini kerana kerap disindir oleh pelajar senior. Mereka menyindir saksi dengan kata-kata, "Tuna tu, jibam." Jibam bermaksud per-report, orang yang suka melaporkan. Saksi turut memaklumkan bahawa budaya tuduh-menuduh, tindakan menyerbu dan soal siasat marah-marah terhadap pelajar junior tidak sepatutnya berlaku. Ketika memberi keterangan, saksi dilihat sebab dan menangis apabila mengenang kembali pengalaman pahit semasa menjadi pelajar junior, termasuk kejadian yang dialaminya semasa mesyuarat aras. Saksi juga menyatakan bahawa warden kurang mengambil berat di asrama kerana jarang membuat pemeriksaan. Selepas kes ini, barulah warden mula aktif memeriksa asrama, jelas Rizwandin kepada pemberita. Segmen 2. Saksi ke-26, rahsia di sebalik diari hijau dan bakut. Seorang lagi saksi, kanak-kanak ke-17, tampil sebagai saksi ke-26 dalam inkues yang sama. Saksi ini merupakan rakan sebilik Zara Khairina dan mendedahkan satu perincian baru yang mengejutkan. Saksi berkata, Zara Khairina pernah menunjukkan kesan bakut, iaitu torehan di lengannya. Peguam Rizwandin M. Borhan menjelaskan bahawa saksi mengenali Zara sebagai seorang pelajar ceria, bukan seseorang yang murung atau bermasalah. Saksi mengatakan Zara merupakan seorang yang ceria, periang dan hormat senior. Saksi tidak pernah nampak Zara sedih dan murung. Sepanjang ingatan saksi, dia tidak pernah melihat Zara mempunyai sebarang konflik dengan pelajar lain di sekolah. Namun, fenomena bakut itu dikatakan bukan sesuatu yang asing di sekolah berkenaan. Saksi mengesahkan bahawa terdapat pelajar lain yang juga pernah melakukan perbuatan bakut ini dan ada saksi yang mengatakan ia menjadi satu trend dalam kalangan pelajar. Berkongsi detik terakhir sebelum insiden, saksi ke-26 berkata, Selepas kelas ulang kaji, saya kembali ke asrama bersama pelajar lain. Saya turun mencuci pakaian di tandas sebelum masuk ke bilik pada kira-kira jam 10 malam.
Sebelum tidur, saya nampak Zara berada dalam bilik asrama dan sedang duduk di atas lantai hadapan almarinya. Saya tidak perasan apa yang Zara lakukan, namun nampak dia duduk di situ. Saksi turut memaklumkan bahawa Zara pernah membenarkannya melihat diari berwarna hijau gelap yang mengandungi tulisan luahan hati mengenai seorang kawannya. Saksi ingat ada membaca tulisan luahan Zara mengenai seorang kawannya, katanya. Rizwan Din turut menambah bahawa Zara bercita-cita ingin menjadi badar dan sangat menghormati pelajar senior yang menjadi idolanya. Segmen 3, Latar dan Perkembangan Terkini. Untuk rekod, inkuest Zara Khairina Mahathir diadakan bagi menyiasat punca kematian pelajar tingkatan 1 ini yang ditemui tidak sedarkan diri berhampiran longkang asrama pada 16 Julai 2025. Beliau disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada keesokan harinya. Selepas siasatan awal, Jabatan Peguam Negara mengarahkan penggalian semula mayat dan bedah siasat sebelum inkuest dibuka. Setakat 21 Oktober, lebih 26 saksi telah memberi keterangan, termasuk pelajar, guru, warden dan pakar forensik. Inkuest Zara Khairina masih bersambung dan dijangka akan terus membuka ruang bagi mendapatkan kebenaran sebenar di sebalik insiden tragis ini. Mahkamah Coroner akan meneruskan prosiding pada Rabu. Saksi menyatakan bahawa budaya tuduh-menuduh serta tindakan menyerbu atau menyoal siasat pelajar junior dengan cara marah-marah tidak sepatutnya berlaku. Ketika memberikan keterangan, saksi dilihat sebab dan in fact dia menangis apabila mengenang kembali pengalaman pahit semasa menjadi junior, termasuk kejadian yang dialaminya ketika dikenakan dalam mesyuarat aras. Saksi berkata juga, menurut beliau, para warden kurang ambil berat di asrama kerana mereka jarang membuat pemeriksaan di asrama. Saksi juga menyatakan Zara pernah membenarkan dia untuk melihat diari Zara berwarna hijau gelap dan dia ingat membaca tulisan luahan Zara mengenai seorang kawannya. Saksi juga mengatakan, sepanjang ingatan saksi, dia tidak pernah melihat Zara mempunyai sebarang konflik dengan pelajar lain di sekolah. Dia tidak pernah melihat Zara menjerit atau menangis maupun dimarahi atau diganggu oleh sesiapa. Saksi mengesahkan mengetahui terdapat beberapa pelajar pernah membuat barcode di sekolah. Kami melaporkan untuk Aku Studio. Jika anda mahu terus mengikuti perkembangan terkini inkuest Zara Khairina dan isu keselamatan pelajar asrama di Malaysia, tekan subscribe, aktifkan loceng notifikasi dan tinggalkan pandangan anda secara berhemah di ruangan komen. Kerana setiap suara anda penting demi keadilan dan demi masa depan anak-anak kita.